buku curi, salah buku mengisah, salah buku kelahi. Tapi dia reti ilmu ni. Masuk neraka, kalau dah dia salah, akhir boleh tubik. Tapi kalau punah ilmu ni, email dia rosak, email dia batal, email dia punah, habis. Kekal dalam neraka abadan na'udzubillah. Ini maha ilmu ni. Kita tahu kata harga maha. Mana kalau kita tahu kata harga maha tu, baru kita nak ulai kaji semua, kita ingat semua. Kerana dunia lagu ni Allah. Orang panggil boh maksiat lah. Dan haru-haru dunia ni kita tak tengok hari-hari dah. Kalau tak dalam ilmu ni, jadi susah. Tapi kalau ilmu ni dalam, ilmu ni penuh, tak susah. Kalau ilmu ni penuh, ilmu ni reti, orang ni tak puas hati, tak ada. Puas hati belakang, cukup. Kalau seorang tu tak puas hati dengan dunia, balas ni tak puas hati lagi. Tu habui balas ni tak puas hati lagi. Tu habui balas ni tak puas hati lagi. Belum dia email dia dalam. Email dia belum dalam, email dia belum sahih lagi. Sebab mana kalau kita mengaji tu email cukup sepenuh, email puas, yakin sepenuh, email comel, tak ada, tak puas hati, tak ada. Kau tengok ilmu ni. Kalau senang, alhamdulillah. Kalau susah, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana mari Allah belaka. Itu Allah buat, tak ada orang sia-sia. Ma khalaqatus samawati wal laibi. Tuhan tak buat langit dan bumi bagai darat sia-sia. Itu hak berlaku ke apa tu? Perbuatan Allah. Ada hikmah tu. Ada hikmah kita tak sampai fikir. Susah kan? Tapi di sebalik tu ada rahmat. Sebab kita makan ubat baik ada ubat kan? Kalau hak manis tu, bahaya. Tak ada kan? Wah beka baik. Tu payah okey tak apa. Betul orang siapa tu berlaku benda mula, alhamdulillah. Berlaku benda jahat, alhamdulillah. Kenapa? Semua kita mengaji dah. Kok Allah kan? Terus mengaku dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca tiap malam. Kalau puji bagi Allah, Allah duk mengaturkan Allah. Semua Allah ni duk berlaku ni, siapa dia tuai duk mengatur? Allah. Cukup. Tak kira. Tak ada tak puas hati. Kalau mari makin sedap, alhamdulillah. Oh, kan ni dia makan tak sedap weh. Oh ni tak kena kita ni dah. Alhamdulillah.